Hi, welcome back to Clement Gary channel guys. Okay, hari ini kita berada di kampung. Hari ini 27 hari bulan 3 2022, hari Ahad ya. Okay, so sekarang ni saya dah tidak berada lagi di Kuala Lumpur. Saya pun sudah berpindah ke Kuching. So kita balik ke Kuching petang ni. Esok dah nak kerja. So balik melawat mak ayah, bawa dia orang pergi Kuching. Okay, dia orang stay sana. Dan sana Sungai Batang Lupa. Saya sebenarnya masih mancing lagi pagi ni. Okay, semalam saya mancing, saya tak sempat nak ambil video sebab sebenarnya air pasang pukul 2 petang semalam, pukul 2 petang. So saya sampai dari Pekan yang Kelili, sampai-sampai je air pasang. So saya cepat-cepatlah sebab saya dah lambat sebenarnya. Okay guys, sungai saya ni, Sungai Batang Lupa, saya bawa sikit ke depan. Okay, Sungai Batang Lupa ni disebabkan banyak sangat aktiviti mengaran dan meracun ya. Mengaran dan meracun di hulu, di hilir, okay, di hilir di sana dan sana di hulu. Okay, aktiviti ni memang dah kronik. Setiap malam, setiap hari meracun. Sepatutnya bulan 4 ni musim udang. Okay, musim udang. Tapi disebabkan aktiviti ni dah kronik, so populasi dia semakin pupus. Contohlah kalau di hilir tu, di hilir memang kampung di hilir. Okey, saya akan cari solusi untuk ni. Sebab orang kampung saya memang tak meracun, tak mengaran. Dia orang memang kaki pancing macam saya juga. Okey, saya akan cuba cari solusi ini nanti macam mana. So semalam saya mancing 10 kali baling dapat 10 ekor ikan betutu, ikan haruan pasir besar-besar ni. Sudah memang tak ada ikan dah sungai ni. Tapi last sebelum hujan lebat pukul 5.30 semalam, dia bagi naik, nanti korang tengok gambar kat sini. Okey, dia bagi naik ikan tilan. Ikan tilan ni dia lain sikit dari sebelum yang pernah saya dapat. Dia color hijau. Dia punya belang-belang tu, dia punya stripe tu color hijau. Color hijau. Lepas tu 10 minit kemudian, naik pula ikan lampam liar, lampam sungai. Lampam sungai dalam ni 5 jari. Jari saya besar. Okey. Lampam sungai. Saya pakai cacing dengan belalang semalam. Okay, so ini memang makanan dia. Okey guys, hari ni ayah kita akan, kejap lagi kita akan ni, apa? Kau nampak sini? Ini pokok pulur. Nanti kita akan ambil buah dia. Tak tahulah tempat korang panggil pulur ni apa. So bagi saya pulur ni buah dia seakan-akan buah sukun, tapi rasa tak sama. Cuma dia ni kalau cakap apa? Kalau buah dia rasa macam buah cempedak muda. Macam tu. Sebab dia ada bulat-bulat, ada biji-biji, memang sedap lah. So nanti kita semua akan bawa ke Kuching. Mak ayah pun pergi Kuching juga. So kita tunggu ayah sekejap lagi nak jolok buah pulur ni. Okey. Nak review sikit lah sungai ni. Okey. Korang boleh bayangkan lah, sungai ni panjang. Okey. Dari dam Batang Air Lubuk Hantu ni sampai ke Seri Aman, sampai dekat muara sana tu. Memang panjang. Bayangkan kau mancing berjam-jam tak dapat ikan. Sungai besar. Bukannya macam kolam ni. So ikan tak ada. So mesti korang pelik kan. Inilah macam apa? Manusia sekarang ni dia makin tamak. Sebab kat sini pun penguatkuasaan sangat longgar. Bukan longgar, memang tak ada. Kalau kita report dekat residen pun, Seri Aman pun dia orang tak buat apa-apa. Sebab yang mengaran tu adalah member-member diorang. Tapi tak apalah, kita akan cuba untuk buat dekat agensi yang lebih besar. Contohlah Jabatan Perikanan Awam Darat. Okey, kita akan cuba ke sana nanti. Sebab tak nak benda ni pupus tau. Okey, saya pun mancing. Ni. Ada 2 batang pancing. Semalam dapat lampam ni yang biru ni. Bukan silap tak ada ikan, tak ada udang tau.
silap orang komuniti yang duduk kat sini. Ya, kalau setakat korang nak apa ni, pasang bubu ke, lukah ke, itu tak ada masalah. Tapi janganlah korang mengaran, mengaran sungai, meracun udang, meracun. Bukan cakap tak ada bukti tau, tapi buktinya yang dari hilir, yang dari hulu memang tak berhenti. Setiap hari mengaran, meracun. Mana tak habis. Rakus manusia ni. Tamak. Sakit hati tu memang sakit hati lah, babe. So kita ni kaki pancing. Kaki pancing dia bukan nak kaut banyak-banyak. Okey tuan dan puan-puan, pagi yang mulia ini ada hasil baung. Okey. Baung dia agak boleh tahan saiz, bertelur. Tadi dapat seekor anak baung tapi separuh tinggal kepala je. Tak tahu ikan ke biawak ke makan. Kini kita ada baung pagi ni. Okey, tidaklah menghampakan untuk hari terakhir sebelum balik ke Kuching. Ya. Okey. Kita angkat gambar dulu. Banyak. Tengah menjolok buah pulur. Ya, tak pakai baju, seksi. Ya, Pak, nya. Apa ni kah? Awak katanya duit ni nak. Pergi ke atas ni. Ya, stage. Kenapa dah? Nó tuai nhỉ bà? Buah pulur. Ghi này. Ini tuh deh. Đấy. Bergetar sikit geng. Mana buahnya? Ini dia. Cak. Satu biji dah jatuh tadi, geng. Okey. Kemiat jatuh. Buah desuk jatuh. Ni buah dia. Buah dia. Ayah cari lagi. Ada lagi kok banyak ni. Jom. Dapat lagi. Ini buah dia yang masih muda, masih kecil lah. Yang tu dah matang sikit. Ni. Nama dia buah pulur. Jom kita tengok. Macam buah dokan. Semut. Buah pulur. Inilah dia buah pulur kita. Ada 3 biji lagi, 1 biji mana? Oh iya. Kita bawa balik Kuching. 3 biji. Yang nak ambil 1 biji lagi. Okey guys. Ada dapat 5 biji, 5-6 biji buah pulur. Untuk dibawa balik ke Kuching apa ni. Baru.
kucing. Okay, so kita akan buat video. Kita sebenarnya masih settle down kat kucing. So bila kita dah stabil nanti, so kita cari pot, kita akan buat video lagi lah. Okay. Kat kampung ni pun dah, kalau boleh setiap minggu saya akan balik. Setiap 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali, tengok macam mana. Mancing tetap mancing, sungai. Okay geng, terima kasih kerana mengikuti video saya. Sampai kita jumpa lagi. Bye.